Murid-murid sekalian, mari kita cuba menyelesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik yang kita akan guna hari ini ialah kalkulator saintifik GeoGebra yang boleh didapati secara atas talian. Mari kita cuba soalan ini. Diberi sin X ialah 0.9321. Cari nilai X. Untuk pengetahuan murid, sin X merupakan satu fungsi dengan keadaan X ialah satu nilai sudut. Untuk mencari nilai X, kita perlu songsangkan fungsi sin. Maka, kita tulis songsangan fungsi itu X sama dengan sin kuasa negatif 1 diikuti nilai nisbah 0.9321. Kemudian, kita boleh gunakan kalkulator saintifik untuk mendapatkan jawapannya. Dengan menggunakan GeoGebra kalkulator saintifik atas talian, kita boleh terus type songsang fungsi sin 0.9321. Jawapan akan keluar serta-merta. Untuk menukarkan jawapan kepada bentuk darjah dan minit daripada perpuluhan, kita tekankan ikon setting. Dalam bahagian angle unit, kita boleh tuga kepada bentuk darjah minit dan saat. Jawapan yang kita dapat ialah 68 darjah 45 minit dan 52 saat. Oleh sebab saat melebihi 30, kita perlu bundarkan minit kepada 46. Maka, jawapan bagi nilai X ialah 68 darjah dan 46 minit. Bagaimana pula dengan soalan ini? Diberi cos X ialah 0.5058. Cari nilai X. Seperti sin X tadi, kita tuliskan songsangan cos X. Seterusnya, kita gunakan kalkulator saintifik untuk mendapatkan jawapan. Kita typekan songsangan cos 0.5058. Sekiranya, kita hendak mencari jawapan dengan bilangan perpuluhan tertentu, kita boleh turga bilangan itu dalam bahagian rounding di dalam setting. Dan juga, menukarkan perpuluhan kepada darjah dan minit dalam bahagian angle unit. Dari kalkulator, kita dapat jawapan 59 darjah 36 minit dan 55 saat. Selepas bundarkan minit, jawapan akhir kita ialah 59 darjah dan 37 minit. Mari kita cuba soalan terakhir ini. Cari nilai X jika tan X sama dengan 2.667. Kita mula dengan menulis maklumat yang diberi, iaitu tan X sama dengan 2.667. Kemudian, tuliskan X sama dengan songsangan tangen 2.667. Masukkan pengiraan ke dalam kalkulator saintifik. Oleh sebab, kita telah set angle unit kepada darjah dan minit sebelum ini. Maka, jawapan yang dipaparkan terus adalah dalam bentuk darjah dan minit. Jawapan akhir ialah 69 darjah 27 minit selepas pembundaran kepada minit terdekat. Bagi murid yang masih menghadapi masalah pembundaran kepada minit terdekat, marilah kita imbas balik hubungan antara minit dan saat. Murid-murid mesti ingat 1 darjah adalah sama dengan 60 minit dan 1 minit adalah sama dengan 60 saat. Kita juga boleh wakilkan hubungan itu pada garis nombor. Daripada garis nombor, kita dapat memerhati dengan jelas 30 minit dan 30 saat ialah titik tengah bagi garis nombor masing-masing. Jadi, jawapan yang mempunyai nilai minit yang kurang daripada 30, kita hanya perlu kekalkan nilai darjah dan hilangkan nilai minit sahaja. Begitu juga bagi pembundaran saat. Tetapi, bagi jawapan yang mempunyai nilai minit yang lebih daripada 30, kita perlu tambah 1 darjah kepada jawapan itu. Dan sama seperti minit, kita juga buat demikian bagi saat.